Setiap pagi, mereka melangkah masuk ke kelas dengan harapan untuk melihat kami menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Mereka mungkin bukan insan yang paling sempurna, tetapi merekalah yang sentiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk kami. Di sebalik papan putih, buku latihan dan suara yang kadang-kadang kedengaran tegas, tersimpan 1000 pengorbanan yang tidak semua orang nampak. Ada waktu mereka penat, ada waktu mereka kecewa. Namun, mereka tetap hadir, tetap mengajar, tetap percaya bahawa setiap anak murid mempunyai masa depan yang sangat cerah. Guru bukan sekadar mengajar tentang formula, karangan atau angka. Mereka mengajar kami tentang kehidupan, tentang disiplin, tentang hormat, tentang bagaimana untuk bangkit semula apabila gagal. Buat semua guru, terima kasih kerana menjadi cahaya ketika kami mencari arah. Terima kasih kerana tetap percaya pada kami walaupun kami sendiri pernah meragui kemampuan diri. Selamat Hari Guru. Jasamu akan sentiasa dikenang selamanya. Assalamualaikum, kami dari kelas 5KA ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru SMK Abdul Jalil. Terima kasih kerana mengajar kami sepanjang kami berada di sini. Doakan kami 9 SPM tau. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Kami wakil BES 09 mengucapkan Selamat Hari Guru. Kami sayang cikgu. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Kami sayang cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera. Saya ucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru SMK Abdul Jalil. Teruskan komitmen anda, semoga segala usaha yang dilakukan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Kepada semua anak murid, hormati dan hargailah guru anda kerana ia merupakan ibu kedua anda di sekolah. Teruskan komitmen anda, teruskan kecemerlangan, teruskan sahsiah yang terpuji. Selamat Hari Guru, Guru Pitara, Nadi Negara.